daripada Harun. Encik Harun adalah seorang pendengar berasal dari Pelentong. Pelentong ke Pelentong tak tahulah sebutannya. Kata Cik Harun, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah peminat MJ12 berasal dari Johor, Pelentong. Dan pengalaman saya ni berlaku ketika isteri saya balik kampung lah, iaitu di Perak. Ketika saya berada di rumah seorang diri kerana bekerja keesokan hari. Saya hanya boleh bersama dengan isteri dan anak-anak pada hari Jumaat sahaja apabila saya tidak bertugas. Isteri telah pun keluar rumah sejak hari Selasa. Hari Selasa pada malam itulah saya seorang diri. Dan rumah saya ni sebenarnya ada bunyi-bunyian yang pelik-pelik dan juga boleh saya sifatkan sebagai bunyi-bunyian yang menakutkan berlaku sejak beberapa minggu inilah. Jadi kata Encik Harun, apa yang berlaku, setiap malam bila saya dengan isteri tengah tidur, kadang-kala akan terdengar bunyi orang tarik kerusi, kadang-kala akan terdengar bunyi goli jatuh, ada kala bunyi telapak kaki orang berlari ataupun berjalan dalam rumah kami di Pelentong, kata beliau. Dan Cik Harun menceritakan bila isteri saya ni pergi, setelah lebih kurang 3 minggu tu, rumah kedengaran bunyi-bunyi seperti yang disebutkan tadi, saya tinggal seorang diri. Dan bunyi-bunyi itu pernah beberapa kali saya bangun dan periksa. Bila keluar dari bilik untuk tengok di ruang tamu, tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan bila tengok bilik yang lain semua sedang nyenyak tidur. Jadi siapa pula yang bermain? Casey, kata beliau, Encik Harun, sehinggakan hal tentang bunyi-bunyian ni, gangguan lah pada waktu malam ni, kami pun dah tak indahkan lagi. Yang kami pentingkan adalah, jadi akhirnya saudara, apa yang berlaku kata Encik Harun dalam kiriman email kepada saya, bila isteri dengan anak-anak dah keluar pergi ke rumah untuk satu acara lah, ke rumah ibu mertua ibunya, iaitu terletak di Perak. Suaminya duduk di rumah seorang diri, dan itulah pertama kali suami berada di rumah seorang diri pada waktu malam. Selalunya mereka suami isteri akan ada di rumah lah. Saya rasa mungkin Cik Harun bertugas pada waktu pejabat. Kalau malam tu mesti ada rumah dengan isteri. Malam tu saya sedang baring di katil dalam bilik tidur. Pintu bilik saya terbuka. Daripada mana saya baring, saya dapat lihat ruang tamu rumah yang gelap. Lampu saya matikan. Yang hanya menyala dalam rumah tu adalah cahaya daripada televisyen di dalam bilik rumah saya. Jadi pendengar Ria 897, inilah yang nak diceritakan oleh Encik Harun. Dari sudut yang dia baring dalam bilik sambil menonton TV, kata Encik Harun boleh nampak ruang tamu rumahnya, nampak sofa di ruang tamu rumahnya, nampaklah dekat kawasan yang disebutkan. Jadi pendengar Ria 897, saya ni seorang diri, kata Encik Harun. Ruang tamu saya gelap. Yang ada cahaya lampu bilik saya itu dari televisyen yang saya nyalakan. Tiba-tiba saya terperasan, Kisi, saya sampai toleh dan tengok betul-betul di ruang tamu rumah saya, di sofa ruang tamu rumah saya, ternampak ada seorang perempuan sedang duduk. Saya nampak bahagian belakang sebab dia sedang duduk pandang ke depan. Saya ternampak ada seorang perempuan tengah duduk susuk tubuh ni. Ya Allah. Pada mulanya saya tak nak percaya apa yang saya nampak. Itulah kata pendengar kita. Dan anda bayangkan, saya tengok lain, saya baca beberapa kali dan toleh, hilang dari pandangan. Mana pula benda ni Mungkin agaknya tadi bila saya niat dalam hati, ya Allah Tuhanku tolonglah. Dan saya memang takut, Kisi, bila nampak susuk tubuh dari belakang ni. Seorang wanita duduk di ruang tamu yang sedang gelap gelita. Jadi saya ingatkan, perempuan tu dah tak ada, dah hilang. Mungkin dah gaib lah.
Sebabnya dia dah tunjuk dirinya sebenar dekat sofa tengah duduk. Saya pun tak nak fikir yang bukan-bukan. Pendengar Ria 897, apa yang bakal diceritakan oleh Encik Harun selepas ini, anda bayangkan sekarang. Ini saya nak masuk bab ni. Ini saya tadi bila baca, saya memahami situasi Encik Harun, saya sendiri meremang. Dan sekarang ni masih meremang lagi bila nak baca lagi buat kali kedua ni. Sebab tadi saya menderas kisahnya. Baik. Jadi saya ingatkan perempuan susuk tubuh di ruang tamu tu dah hilang. Saya pun terus menonton TV. Tiba-tiba saya dengar bunyi cepat, cepat, cepat. Macam betul lah Ni contoh-contoh sound effect saya buat ni. Dengar seperti orang sedang berjalan perlahan-lahan. Bila saya berikan tumpuan, bila saya tengok, memandang ke arah ruang tamu, tak ada orang. Bunyi orang berjalan makin lama makin kuat. Ini bermakna makin dekat dengan bilik saya. Pendengar Ria 897, anda bayangkan kata Encik Harun, Casey, apa yang bakal saya ketengahkan pada Casey terpulang untuk Casey dan juga pendengar Ria, percaya ataupun tidak. Apabila saya pandang betul-betul, Casey, yang pertama saya nampak ada kepala lalu menghampiri bahagian pintu bilik rumah saya. Casey, saya tak bohong. Saya nampak yang berada di tepi itu adalah seorang wanita yang sedang merangkak dalam keadaan yang paling menakutkan. Saya terpandang nampak kepala bergerak makin perlahan, makin dekat. Saya toleh lain. Saya baca, pendengar Ria 897, saya baca ayat kursi, baca dan baca. Sedang baca masih dengar mungkin dia merangkak tu dengan telapak tangan yang terkena pada lantai, menghasilkan satu bunyian yang cukup menyeramkan. Saya baca ayat kursi beberapa kali, saya tak ikut dan tak kira berapakah bacaan yang saya baca. Saya masuk dalam. Kemudian anda bayangkan kiriman daripada Encik Harun yang berkongsi di rumah di Pelintong. Terima kasih dan selamat tengah malam.